Korang pernah tak dengar TWS, True Wireless System, yang connect menggunakan Wi-Fi? Wi-Fi yang aku masukkan ni bukannya connection macam hotspot ke ataupun boleh layan YouTube. Yelah, TWM mana ada screen. Tapi untuk connect music kan, tak kisahlah music ke audio, video, gaming tu semualah. Apa-apa je lah yang berkaitan dengan audio daripada phone ke earbud. Jadi inilah yang kita nak cerita pada hari ini, iaitu Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Edition. So selama ni kan, kalau kita guna TWS, of course lah kita akan gunakan connection jenis Bluetooth. Tak kisahlah kalau korang beli TWS yang harga RM50 sampailah ke harga yang RM2,000, semua ni akan guna sambungan jenis Bluetooth lah. Tapi satu benda yang korang kena faham, Bluetooth ni dia ada limitasi. Bila music yang high quality, yang file besar tu dihantar menggunakan Bluetooth, dia terpaksa compress audio tu terlebih dahulu. Sebab file terlampau besar, memang tak boleh nak hantar menggunakan Bluetooth cara biasa tu. So dekat smartphone dia akan compress dulu audio tu, and then kemudian hantar melalui Bluetooth sampai ke earbuds, dia akan uncompress benda file tu, and then kemudian barulah korang boleh dengar music yang dihantar tu. So dekat sini bitrate dia tu pada model TWS tertentu memang akan terhad lah. Jadi detail music tu banyak yang terpaksa dibuang untuk mengekalkan connection yang stabil. Tapi Wi-Fi Ado pada Xiaomi Buds 5 Pro ni dia tak macam tu. Dia guna Wi-Fi direct, sambung terus daripada phone pergi ke earbud, dan dia boleh hantar lossless audio 24 bit 96 kHz straight tanpa nak perlu compress uncompress tu. Benda tu semua tak boleh buat. Dan dia hantar ni juga pada kelajuan yang tinggi, iaitu 4.2 megabit per second. Korang akan dengar music tu macam apa yang artis lagu tu intended untuk korang dengar lagu tu. Semua layer, semua frekuensi korang akan dengar, daripada sesimpel kick drum punya bass tu sampailah ke bunyi cymbal yang tajam tu. Semua benda korang akan dengar. Actually aku pun macam mana aku nak explain feel dia tu macam korang dengar lagu yang biasa korang dengar, tapi kali ni bila korang gunakan Xiaomi Buds 5 Pro ni, tiba-tiba korang perasan ada bunyi lain dekat dalam background lagu tu, ataupun korang detect something, bunyi yang detail daripada suara penyanyi tu. Sound tu akan rasa lebih luas kan, lebih tajam, lebih hidup. Music yang korang dengar tu dia akan rasa macam ada dimensi tau. Dia bukan sekadar korang dengar stereo bunyi kiri kanan, tak. Dia macam mana? Korang akan rasa macam dia ada depth tau. Kita akan rasa macam dia ada jarak di antara instrumen tu, dia ada perpisahan di antara instrumen. Even vokal penyanyi tu pun akan stand out, dia takkan bertindih dengan bunyi audio yang lain. So semua bunyi tu dia akan rasa lebih clean, lebih clear. Dan semua ni korang memang akan dapat rasa bila korang gunakan Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Edition ni. Actually sebenarnya bunyi-bunyi tu memang ada kalau korang gunakan file yang high res lah, high quality, macam FLAC ke, ELEC ke. Detail-detail ni semua memang dah ada. Cuma bila korang gunakan equipment yang salah, yang tak boleh bagi bunyi tu, tak boleh keluarkan bunyi tu, itu yang korang tak pernah dengar. Cuma satu benda yang korang kena tahu terlebih dahulu, untuk fungsi Wi-Fi audio ni buat masa sekarang, Wi-Fi audio ni hanya available bila korang connectkan dengan Xiaomi 15 Ultra sahaja. Tapi korang tak perlu risau, sebab dalam masa terdekat fungsi Wi-Fi audio ni dia akan available juga pada Xiaomi device yang lain, yang mana dia orang akan bagikan OTA update lah. Tapi tu pada masa akan datang lah. Buat masa sekarang Xiaomi 15 Ultra sahaja. Tapi aku rasa kat sini korang pun tak perlu risau lah, sebab Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi ni dia support juga banyak jenis Bluetooth codec. Antaranya macam aptX lossless, lepas tu high res wireless audio. So semua codec ni masih boleh digunakan dalam mode Bluetooth. Bagi korang yang prefer Bluetooth punya connection, yang ini pun tak perlu risau lah, sebab Xiaomi pun dia ada satu lagi model, iaitu versi yang Bluetooth punya, Xiaomi Buds 5 Pro. So kalau korang nak just Bluetooth je, korang boleh go for model yang tu lah. Tapi kalau korang nak the best experience untuk audio, aku memang akan suggest untuk korang go for Wi-Fi Edition lah. Xiaomi Buds 5 Pro campur dengan Xiaomi 15 Ultra, dia punya audio memang power gila lah. Okay, so sekarang kita sentuh sikit berkenaan dengan design dia, sebab bab ni pun memang perlu dipuji jugalah. Xiaomi Buds 5 Pro ni dia datang dalam dua version, dan setiap version tu dia ada warna eksklusif dia sendiri. Untuk version Bluetooth, korang boleh pilih dua warna, iaitu titanium grey ataupun ceramic white. Tapi kalau korang go for Wi-Fi Edition punya, dan korang
akan dapat menggunakan warna translucent black. Rekaan ni macam korang nampak ni, dia memang minimal dan classy. Buds dia memang ringan, bentuk dia pun ergonomik. Aku sendiri try pakai 3 jam non-stop, langsung tak rasa pressure, tak rasa sakit. Case dia pun kecil, compact, senang letak dalam poket. Dan yang paling penting, material dia memang rasa premium. Dia bukan rasa plastik yang murah-murah tu. Dia premium lah. Dan yang buatkan dia jadi lagi best, dia ada IP54. So tak ada masalah lah kalau setakat korang guna, kalau kena air sikit-sikit tu, benda tu no problem lah. Dan ala-ala aku dah cerita berkenaan dengan casing ni, meh lah kita cerita berkenaan dengan dia punya bateri dia. Kalau korang beli versi yang Wi-Fi ni, dia punya bateri memang powerful gila lah. Sekali pakai tu, korang boleh pakai sehingga 10 jam penggunaan. Kalau korang campur dengan dia punya bateri yang ada dekat case ni, korang boleh guna sampai 40 jam playback, 40 jam penggunaan. Dan yang paling best, kalau let's say bateri semua total habis, korang cucuk dalam masa 10 minit, korang boleh menggunakan buds ni dalam masa 4 jam. Dari segi audio tuning, Xiaomi dia collaborate dengan Harman Audio EFX. So secara default pun sound dia tu memang dia orang dah tuning untuk jadikan dia bunyi dia tu well balanced lah. Tapi kalau korang ni jenis yang cerewet, dalam app Xiaomi Earbuds, korang boleh pilih sendiri preset EQ yang ada yang lain tu lah. Ada 6 pilihan yang korang boleh pilih ikut pada selera korang. Kalau semua preset ni pun masih lagi tak kena dengan telinga korang, korang boleh juga pilih untuk buat custom EQ lah. Lagi satu feature menarik yang terdapat pada Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi ni adalah dia ada low energy audio ataupun LE audio. So untuk korang yang selalu main game ataupun selalu layan Netflix ke, tengok YouTube ke, aku rasa korang akan suka lah sebab dia punya latency memang sangat rendah, iaitu 50 millisecond. And satu lagi feature yang agak rare juga yang ada pada TWS ni adalah personalized dimensional audio, ataupun dalam bahasa yang lagi mudah untuk kita faham adalah dia ada macam 3D sound lah. Dan 3D audio ni bukan 3D audio yang biasa lah, ataupun kalau nak bagi senang korang faham, kalau korang turn on kan fungsi dimensional audio ni, contoh bila korang tengok Netflix ke kan, dekat smartphone korang tu, korang akan rasa audio tu datang daripada smartphone tu. So bila korang teling ke kiri, audio akan fokus kat sini lah, dan bila korang teling ke kanan, audio akan fokus dekat sini. So dia akan rasa macam 3D lah kan. Senang cerita, feel dia tu macam kalau korang tengok movie dekat panggung wayang, lebih kurang macam tu lah. Ada kemudian app dia pun bukan jenis yang leceh sangat. Bagi aku interface dia memang clean, mudah nak adjust semua setting. Korang boleh ubah gesture control, check bateri, tukar mode bunyi, semua memang straightforward lah. Dan yang paling best, dia ada multi-level modes untuk dia punya active noise cancellation. So korang boleh set up lah kan, dia punya tahap noise cancellation tu ikut pada korang punya keselesaan. Contohnya waktu kerja korang nak memang full blast kan dia punya ANC, boleh. Nak dengar sikit bunyi luar bila korang jalan kaki ke, itu pun boleh. So korang adjust lah ikut pada korang punya keselesaan. Tapi kalau korang rasa macam benda ni remeh, korang jenis macam aku yang jenis malas nak setting ni semua, pun tak ada masalah sebab dia ada fungsi adaptive ANC. Dia akan auto adjust sendiri kekuatan noise cancellation tu ikut pada keadaan sekeliling korang. Untuk call pula, Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi ni dia datang dengan 3 mikrofon plus AI noise cancellation. Dan bercakap berkenaan dengan mikrofon ni, korang tahu tak yang mana Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi ni korang boleh gunakan dia untuk record audio. In fact, korang boleh record sehingga 4 jam. Tak kisahlah korang nak record waktu korang pakai ke ataupun korang nak record waktu di dalam casing. Kalau dekat casing ni, korang just tap 3 kali je button dekat bawah ni dan dia akan auto record lah audio tu. Kesimpulannya, Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi ni dia bukannya TWS yang biasa-biasa lah. Ini adalah first step untuk masuk ke dalam dunia lossless Wi-Fi punya audio. Yang mana sebelum ni semua ni hanya wujud kalau korang gunakan hi-fi audio wired punya setup. So dengan Wi-Fi audio, tuning daripada Harman, design yang premium, lepas tu campur dengan app support kan, app dia yang memang bagi aku cukup matang. Apa yang aku nampak, Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi ni dia bukan sekadar macam satu naik taraf tau. Dia dah macam satu anjakan paradigma lah dalam dunia audio ni. Berat betul layar aku ni. So apa yang aku nampak kat sini, kalau korang ada Xiaomi 15 Ultra, korang memang wajib lah untuk try Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi ni. Sebab bila sekali je korang dengar audio dalam bentuk sebenar dia, aku rasa memang korang takkan berpatah balik lah lepas tu. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video perkongsian aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.